Dalam part lepas, aku ada kaitkan bagaimana pihak Earth God dan sekutunya mengambil inspirasi dari salah satu tamadun yang menjadi buaian kepada peradaban barat. Tapi kita actually baru je geletek permukaan kisah yang panjang ni. Dalam part ni, kita akan membedah dengan lebih dalam bagaimana Greco-Roman menjadi inspirasi kepada suku yang mengklaim bahawa diri mereka berada di puncak dunia. So, tak payah buang masa lagi. Ayuh kita sambung mega teori planet biru untuk part yang ke-10 ni yang aku kelaskan dalam satu era baru. Era di mana satu pihak sekali lagi telah mengambil alih kekuasaan di muka planet biru. Era Emu. Kita kembali ke sudut pandang sejarah dalam garis masa selepas kejatuhan tamadun Mycenae yang juga menjadi titik permulaan kepada tamadun Yunani kuno. Selepas jangka masa 300 tahun yang digelar sebagai zaman kegelapan Yunani, mereka akhirnya berjaya bangkit semula melalui beberapa faktor. Nah, macam aku cakap dalam part lepas, pada waktu inilah munculnya satu entiti di kalangan mereka yang mengangkat semula martabat mereka sebagai dewa di bumi. Sama seperti hamba yang teranaya berdoa untuk kebebasan mereka di dunia pertama dan memanifestasikan nikah, dewa bumi yang jatuh di dunia kedua ni juga telah berdoa, tapi entiti yang terhasil sebaliknya adalah bertentangan sama sekali dengan nikah. Perkara ini telah dinukilkan secara puitis di dalam Harley teks dunia kedua, di mana pada rangkap pertama dikisahkan bahawa di dalam kekosongan terdapatnya nafas adalah perlambangan kepada kekosongan itu sendiri telah mendapat nafas atau telah dihidupkan. Nah, kekosongan ni tidak lain dan tidak bukan adalah erti nama Emu itu sendiri, di mana Mu bermakna void atau kekosongan. Yes, walaupun dalam video part-part lepas aku simbolikkan bahawa rangkap tersebut menerangkan tentang satu jangka masa panjang yang tenang selepas kehancuran dunia pertama, tapi aku juga ada katakan bahawa waktu tersebut digambarkan melalui gajah dan Noah yang dilukis dalam seolah-olah satu gambar yang digabung sama, di mana mural tersebut seolah-olah menceritakan dua perspektif berbeza dari Sun God dan sekutu Earth God. Nah, disebabkan itulah munculnya perspektif lain kepada rangkap pertama tadi, iaitu di dalam kekosongan terdapatnya nafas dilambangkan melalui kelahiran sosok yang digelar Emu. Namun begitu, siapakah sosok Emu yang sebenarnya? Nak faham benda ni, kita kena balik semula kepada timeline megateori dunia pertama kita. Kalau korang masih ingat lagi, aku pernah katakan bahawa sebelum kewujudan 3 senjata kuno yang sedia ada, Poseidon, Uranus dan Pluton yang diambil sempena nama-nama dewa Yunani, telah wujudnya 3 prototipe senjata kuno yang lebih awal yang aku gelarkan sebagai Proto-Ancient Weapon yang diambil sempena nama 3 anak kepada Loki, Jormungandr, Fenrir dan Hel. 3 sosok ni adalah entiti dalam mitologi Nordik, di mana Nordik adalah tamadun yang juga menjadi inspirasi kepada Elbaf. Nah, kalau korang perasan, kenapa dalam banyak-banyak nightmare yang dimanifestasi melalui teknik Killingham tidak wujud sosok Hel sama sekali, sedangkan 2 lagi adik-beradiknya, Jormungandr dan Fenrir, wujud? Nah, adakah kerana kanak-kanak Elbaf lebih takut kepada mak-mak diorang daripada Hel sebabkan diorang ni ras terkuat di muka bumi? Atau what if actually diorang tak pernah kenal pun Hel sama sekali? Atau dengan kata lain, what if actually Hel tidak pernah tercatat pun dalam mitologi mereka, dan disebabkan tu diorang tak pernah kenal siapakah Hel yang sebenarnya? Ciri-ciri watak Hel tidak pernah diceritakan di dalam teks Harley maupun bentuk rupa parasnya tidak pernah dilukiskan di dalam mural di Elbaf sama sekali. Sebaliknya, kalau dilihat, hanya ular gegasi yang mirip kepada Jormungandr yang dilukis dan diceritakan mengganas di samping Earth God di dunia pertama teks Harley. Begitu juga Fenrir. Namun begitu, aku pernah ceritakan dalam teori lain apa yang berlaku kepada Fenrir dan korang boleh cek linknya dekat komen yang aku dah pin. So, siapakah pula Hel dalam universe One Piece? Walaupun macam aku cakap tadi, pada awalnya Jormungandr, Fenrir dan Hel telah tercipta, aku percaya sesuatu telah terjadi yang membuatkan Hel dan Fenrir telah dikekang penggunaannya melalui cara tertentu, atau bahkan mereka telah dikurung ke dalam bentuk Devil Fruit.
Nah, dengan kebolehan yang terhad, Hel terpaksa berundur dan peristiwa inilah yang digambarkan melalui gambaran seseorang yang memakai mahkota di atas gajah di dalam mural di Elbaf. Yes, dengan kata lain, aku percaya Hel adalah Earth God tu sendiri. Okey, ada beberapa poin aku dapat kaitkan mengapa Hel juga merupakan Earth God. Pertama, kita balik kepada teori bahawa Earth God dan sekutunya mengambil inspirasi dari Greco-Roman. Buat yang belum tahu, Greco-Roman adalah gabungan dari dua tamadun seperti namanya yang dapat dipecahkan kepada Greco dan Roman. Greco adalah Greek atau tamadun yang kita kenal sebagai Yunani, manakala Roman pula merujuk kepada tamadun Rom. Nah, dua tamadun ni pada masa kemegahannya dahulu telah blend together macam aku cakap sebelum ni selepas Rom menjajah Yunani dan hasilnya membentuk pengaruh mereka yang sangat luas di kawasan Mediterranean, menjadikan jangka masa pada waktu tu sekitar tahun 800 sebelum Masihi sehingga tahun 500 selepas Masihi diklasifikasikan sebagai antiquity klasik. Okey, kita mulakan dengan Yunani dulu kerana Yunani lebih dahulu mencapai kemuncak mereka sebelum Rom. Yunani asalnya menamakan diri mereka sebagai Hellenes. Disebabkan tu, wilayah-wilayah di bawah jajahan Yunani selepas kematian pemimpin yang membawa Yunani ke puncaknya, Alexander the Great, telah dipengaruhi dan berasimilasi dengan budaya dari Yunani. Mereka dikelaskan di bawah jangka Hellenistik. Nah, dari manakah perkataan Helen ini diambil? Helen diambil dari mitologi Yunani yang boleh dikatakan versi Yunani kepada kisah Noah, di mana masyarakat Yunani percaya mereka adalah keturunan dari sosok Helen yang terselamat dari banjir besar. Nah, balik kepada mega teori kita, sosok Helen ni juga mempunyai nama yang sangat mirip dengan Hel. Dan sama macam apa yang aku bahas sebelumnya, Hel yang juga merupakan Earth God telah kabur dengan menaiki gajah untuk menyelamatkan diri dari banjir besar yang berlaku di dunia pertama. Jikalau di dalam kepercayaan Yunani, Helen dipercayai sebagai nenek moyang mereka, what if di dalam One Piece, Hel adalah nenek moyang atau pengasas kepada faksi World Government yang aku kaitkan dengan tamadun Yunani kuno tadi. Yang kedua, okey, poin ni agak kontroversi, so watch your step. Seperti yang kita tahu dalam mitologi Nordik, Hel adalah anak kepada Loki yang juga merupakan penguasa Helheim, sebuah alam yang menempatkan mereka-mereka yang telah arwah yang sering dikaitkan sebagai neraka dalam kepercayaan Nordik. Dalam Harley teks dunia pertama, Oda menggunakan perkataan Chi no Kami untuk Earth God yang bermaksud dewa tanah atau bumi. Tapi perkataan bumi di sini terutamanya dari sudut pembaca dari Jepun yang membaca manga One Piece dalam keadaan asalnya, bukan translation macam kita. Chi di sini adalah bersifat ambigus atau sama-sama. Seolah-olah Oda masih cuba selindung makna sebenar perkataan ni, kerana perkataan Chi tersebut boleh diertikan kepada tanah di mana tempat kita berpijak atau bumi secara keseluruhan, bahkan ia juga boleh membawa maksud di dalam tanah. Kalau kita ambil dari konteks dalam tanah, ia juga boleh diertikan sebagai underworld atau neraka, kerana dalam kepercayaan masyarakat kuno, hampir kesemua mereka percaya bahawa neraka atau alam kematian di mana arwah-arwah pergi selepas mati terletak di dunia bawah. Dan penguasanya dalam kepercayaan Nordik adalah sosok yang kita bahaskan tadi, Hel. In other words, dewa bumi di sini boleh juga diertikan sebagai dewa dunia bawah, Hel. Nah, kan sebelum ni aku katakan Earth God adalah penguasa-penguasa dunia pertama yang gilakan kuasa dan pengetahuan yang end up mengaku-ngaku diri mereka sebagai dewa di bumi. What if at the same time motif dorang ultimately adalah memang untuk mencipta dewa di bumi, tapi bukan secara metafora yang aku gembar-gemburkan sebelum ni, melainkan secara literal. Yes, seolah-olah sesiapa yang mendapatkan kuasa yang mereka cuba cipta tersebut akan diangkat menjadi dewa bumi yang sebenarnya. Sangat ironi di mana penguasa-penguasa ni yang menggelarkan diri mereka sebagai dewa bumi dapat pula kuasa dewa bumi. Samalah kes macam kau Perdana Menteri, kau lah juga Menteri Kewangan. Stop it. Get some help.
Jadi benda ni membawa kita semula kepada teori Proto-Ancient Weapon tadi, Jormungandr, Fenrir dan Hel. Ingat tak apa kanak-kanak Elbaf sifatkan Jormungandr apabila raksasa tersebut cuba menyerang sekolah Walrus? Yes, diorang percaya Jormungandr adalah ular dunia yang akan mengakhiri mereka-mereka yang lemah. Nah, cuba korang tengok semula mural Elbaf. Sosok ular gegasi di kanan juga yang aku kaitkan dengan Jormungandr seolah-olah diberi semacam energi oleh para hamba-hamba yang sedang bekerja di dalam mesin di bawahnya. Dengan kata lain, hamba-hamba ni juga adalah mereka yang lemah. Jadi aku percaya sosok ular gegasi di dalam mural ni lah yang menjadi legenda Jormungandr dalam kepercayaan di Elbaf. Dalam masa yang sama, hamba-hamba dalam mural ni juga mengagihkan energi kepada sosok seseorang yang memakai mahkota di atas seekor gajah. Macam aku cakap di awal video, Hel juga adalah Earth God, dan aku percaya di dalam mural yang dilukis di Elbaf, Earth God adalah sosok manusia yang digambarkan memakai mahkota tersebut. Dan kalau dia juga memerlukan energi, maksudnya that guy is not an ordinary human. Yes, aku percaya at some point Dewa Bumi telah mencipta the finale of the Proto-Ancient Weapon, menyempurnakan impiannya untuk menjadi dewa di bumi dengan menjadi Proto-Ancient Weapon itu sendiri. And that weapon is none other than Hel. Dalam mitologi Nordik, Hel adalah penguasa kepada Helheim atau neraka. Manakala paralelnya di dalam One Piece, Marijoa itu sendiri juga pernah dijuluki oleh Sabo sebagai neraka. Jadi, penguasa kepada kerajaan Marijoa pula adalah Imu. So, dengan kata lain, Imu adalah Hel. So, adakah Imu telah memakan Devil Fruit yang bermodelkan salah satu Proto-Ancient Weapon, Hel? Nah, benda ni kita akan bahaskan dalam part seterusnya lah. Okay, bye. Jadi, apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.